Bukan lompat company red flag ke? Lompat-lompat company. Memang red flag, tapi kalau sampai satu level senior, orang nak kau plug and play je. Aku hire kau sebab kau boleh deliver job tu. Okay, ni interesting. Okay, teruskan tuan. Saya ada follow up question sebelum ni. Untuk junior memang red flag. Oh, okay. Untuk orang yang senior, okay, dunia corporate ni entry level, tahap permulaan, pertengahan, medium, senior. Entry ni 3 tahun ke bawah. Okay. Lepas tu medium ni lebih kurang 3 ke 8 atau 3 ke 10. And then senior ni 8 ke atas ataupun 10 ke atas. Kita consider sebagai expert lah senior. I mean sepak terajang dunia tu update berita pasal industri tu, orang-orang industri tu dia kenal. That is senior lah. Okay, baik. So senior, lompat company tak ada masalah sebab you are plug and play. We expect you to deliver the job. Tak adalah 2 bulan lompat, 3 bulan, tak ada. Itu mengarut lah. But kalau setahun setengah lompat, not an issue actually. Sebenarnya. Yang isunya ni, graduan ni. Baru 2 tahun pengalaman, kau lompat 4 syarikat. Katakanlah 4 syarikat ni gaji naik. Sampai satu masa, engkau terlalu mahal untuk industri. Contoh lompat, baru 2 tahun pengalaman, tapi gaji dah 7,000. Tak ada syarikat akan ambil engkau. Sebab apa? Kau dah memang peak gila dah. Average orang lain level ni. Kau nak lompat tak boleh dah. Kau akan stuck. Kalau kau kena buang, habis. Kau kena start bawah balik. 4 balik, 5 balik. Akan sampai tak macam tu. Kalau terlalu kerap lah. So solution ni dia keluar OC. Ya